Ada juga mungkin yang tak pernah tengok pun orang Islam, lepas tu dia tak tahu pun apa. Darling, you look so beautiful. What is this? Dia tanya hijab ni apa kan. Kristian pun ada konsep fasting juga. Cuma mereka fasting, dia rasa konsep fasting kita sama macam konsep fasting dia. Jadi inilah ada peluang untuk kita saling bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar pengetahuan untuk saling nak fahamkan mereka kenapa kita puasa dia lain daripada puasa mereka. So bila dia dah rapat dengan kita, barulah dia akan tanya soalan-soalan tentang puasa. Kenapa you pakai tudung, orang lain tak pakai tudung? Malaysian juga. Dia ingatkan Malaysian tu semua Muslim kan. So soalan-soalan macam tu lah. Fikir dalam jugalah sebelum nak berjawab dengan hikmah tu. Ramadan ni adalah satu peluang untuk kita mengenali culture lain dan peluang kita untuk memperkenalkan Islam dan culture kita kepada orang lain juga.